Tidak diragu lagi bahawa hari Arafah ni hari yang sangat besar. Sangat besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan dia termasuk dalam hadis yang Nabi kita sebut, ma min amalin fi ahabbu ila Allah, tidak ada amalan yang disukai, disayangi oleh Allah Azza wa Jalla lebih daripada hari-hari 10 terawal Zulhijjah, daripada 1 sampai 10. Jadi hari Arafah ni hari 9. Dan puasa pada hari tersebut adalah puasa yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan, siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah, aku mengharapkan Allah SWT memberi keampunan, as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu, setahun yang lepas dan setahun yang kemudian. Itu kelebihan puasa pada hari Arafah. Jadi kalau kita buat perhimpunan di sini tapi puasanya tidak, lah, ini menyalahi sunnah. Yang sunnah yang Nabi kita suruh, yang Nabi kita anjurkan supaya kita berpuasa pada hari tersebut dan kita berdoa pada hari Arafah, mengambil sempena dengan hari yang besar, tidak menjadi satu masalah. Yang jadi masalahnya kalau kita buat penetapan seperti yang berlakunya ijtima' program-program yang ditetapkan setiap tahun kena berkumpul, maka ini yang jadi persoalan tersebut. Jadi kita beramallah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupkan apa yang patut, yang diajar, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tak ada tu tak payahlah kita tambah-tambah, kerana sudah banyak sunnah yang dianjurkan, kita tak buat pun. Tiba-tiba yang tidak ada ni kita pula nak mencari-cari, nak mengada-ngadakan perkara yang tidak dianjurkan. Wallahu a'lam.